Hancur, hancur! Hancur, hancur! Hancur SPRN! Hancur SPRN! Hancur, hancur! Hancur SPRN! Hancur SPRN! Jahanam, jahanam! Jahanam, jahanam! Jahanam SPRN! Jahanam SPRN! Jahanam, jahanam! Jahanam, Jahanam SPRN! jahanam SPRN! Can we have a 1 minute silence, please, to commemorate with our comrades? Hey, kali try. Ya, ya. Ya. Hei. Kenapa? Alon. Hidup MB. Pegang sikit tadi. Kita minta tansu. Pure Bangkok. Pegang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru lepas membuat kenyataan AFAR dan juga berjumpa dengan pihak pemberita yang menyatakan bahawa kerajaan negeri terkejut dan bersedih atas tragedi terhadap Teo Bangkok dan keluarganya. Dan ini satu tragedi yang tak sepatutnya berlaku, dan kerajaan negeri telah akan menolong keluarga Teo Bangkok dalam apa jua supaya dapat mengurangkan beban kesedihan mereka, termasuk juga menentukan bahawa penyelidikan ataupun kajian dan siasatan mengenai perkara ini dapat dilakukan dengan tertib dan baik. Saya sudah bercakap dengan Ketua Polis Negeri Selangor, Datuk Khalid, yang memberikan kepada kita jaminan bahawa beliau akan membuat kajian yang terperinci dan juga membenarkan ahli-ahli perubatan medical pathologist dari pihak negeri supaya dapat bersama-sama melakukan penyelidikan. Buat masa ini kita mengharapkan merasakan kesedihan kepada keluarga, dan saya percaya besok kita bersama-sama dengan semua pemimpin-pemimpin parti Pakatan Rakyat akan datang lagi di sini untuk berjumpa dengan MACC supaya kita dapat mengenal pasti apa yang telah berlaku, dan kita tidak akan berhenti sehinggakan kebenaran akan kita dapati. Dan saya percaya Teo seorang pemuda yang besok atau besoknya mengadakan pertunangan dan pergi ke pejabat pendaftar perkahwinan. Ini satu kesedihan yang sangat besar, bukan sahaja kepada Teo, juga kepada keluarga-keluarganya. Dan saya rasa kita bersama-sama tidak boleh membenarkan keadaan ini berlaku, dan mereka-mereka yang bersalah akan kita berikan hukuman. Dan MACC ini bukan satu cara untuk menyelesaikan masalah rasuah. Ini bukan satu cara untuk menyelesaikan masalah salah penggunaan, ataupun ini bukan satu cara untuk menyelesaikan masalah salah penggunaan kuasa. Ini menunjukkan bagaimana penyalahan penggunaan kuasa oleh orang yang sepatutnya mengurangkan ataupun menghapuskan salah penggunaan kuasa. Saya sendiri telah menerima beban daripada itu. Alhamdulillah, kerana kita telah buktikan bahawa kita memang bersih dan amanah. Tak ada orang yang boleh mempersoalkan kita.
Kedua, kita juga telah menyatakan kepada MACC, saya telah menyatakan pada MACC, tak payah buat penyelidikan. Pegawai MACC boleh duduk di pejabat menteri besar, boleh bersama-sama untuk mencari jalan supaya masalah rasuah dan penyalahguna kuasa ini dapat dihapuskan. Malah ini tidak diambil terima dan inilah tragedi hasil daripada ini. Jadi saya harap kita sama-sama bertenang, mengadakan perjumpaan secara aman, menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mahu keamanan, rakyat Selangor inginkan keamanan dan kita tidak hendak dibuat secara begini. Itulah saja, saya lagi sekali mengucapkan takziah saya kepada keluarga dan juga saudara Ian yang pegawainya telah menghadapi satu tragedi yang sedih. Terima kasih. Ya, Tan Sri, kawan-kawan, pada tahun yang lalu, pada keluarga dan juga kerajaan Selangor, dan saya ingin mengatakan bahawa ini merupakan satu strategi yang boleh dielakkan jikalau MACC membuat siasatan mengikut prosedur yang betul dan sesama. Jadi saya berharap MACC dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Najib dapat memberi satu jawapan yang munasabar dan memberi satu penjelasan secara detail kepada semua rakyat Malaysia supaya kita dapat memahami apa yang berlaku pada pejabat MACC di Selangor ini. Terima kasih. Reformasi! 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 Dalam diri reformasi! Perempuan tu cakap orang. Cik Azhar dah balik tak? Bukan. Ask his boss. Name the name on the TV. Okay,